Guana Demo. Saya ingin membaca sedikit biodata Tuan Aziz Tuan Mat. Lahir 5 Mac 1970. Umur 39 tahun. Isteri baru ada satu, mudah-mudahan satu cukuplah. Suzana binti Husin. Guru sekolah menengah. Anak 3 orang. 2 lelaki, 1 perempuan. Tuan Aziz ini bersekolah rendah di Sekolah Sultan Yahya Putra Kuala Krai. Kemudian sekolah menengah di Sultan Yahya Putra Kuala Krai, Sekolah Menengah Teknik Terengganu. Beliau ini ada ijazah sarjana muda pengurusan teknologi. Menuntut di Universiti Teknologi Malaysia tahun 1988 hingga tahun 1993. Habis pada universiti, beliau berkhidmat di sebuah syarikat besar bernama Kontena Nasional Berhad. Kemudian beliau bekerja di Mejati Corporation Sdn Berhad pada tahun 1996. Pada tahun 1997, beliau balik kampung menjadi penolong pengurus bahagian Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun Kesedah. Pada tahun 2005, beliau menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Kesedah Perkilangan Sdn Berhad. Pada tahun 2007 hingga sekarang, selepas ini beliau kena letak jawatan. Sekarang ini masih lagi pengurus bahagian pemantauan Kesedah Gua Musang yang meliputi juga kawasan kita di Manik Urai ini. Pada tahun 2008 beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kuala Krai. Pada tahun 2002 hingga tahun 2004 beliau adalah naib pengerusi Majlis Belia Jajahan Kuala Krai. Pada tahun 2002 hingga tahun 2004 juga beliau adalah naib pengerusi MAYC Kuala Krai. Pada tahun 2005 hingga tahun 2007, beliau adalah pengurusi MAYC Gua Musang. Ibu bapa tinggal di Gucil Kuala Krai. Ibu bapa mertua tinggal depan Maktab Rendah Sains Semara Kuala Krai. Inilah calon kita, calon Barisan Nasional yang insya-Allah kita akan sama-sama sokong dan insya-Allah akan memberikan kemenangan kepada Barisan Nasional pada 14 hari bulan. Boleh sokong Tuan Aziz, tuan-tuan? Insya-Allah.